Bayangkan lebih 400 orang Palestin sudah meninggal dunia hanya kerana tidak dapat makan. Bukan sebab bom, bukan sebab peluru, tapi kerana kebuluran yang sengaja dicipta. Lebih kejam daripada jumlah tersebut, 140 lebih adalah kanak-kanak. Anak kecil yang belum kenal dunia sudah diragut nyawanya dengan cara paling perlahan. Inilah bukti jelas betapa kejam dan jahatnya Zionis Israel. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan ada 404 kematian akibat kekurangan zat makanan. Daripada jumlah itu, 141 adalah kanak-kanak yang mati kebuluran. Dalam masa 24 jam sahaja, 5 orang meninggal dunia, termasuk seorang kanak-kanak. Bulan Ogos ini sahaja mencatatkan angka kematian tertinggi sejak sekatan diperketatkan pada Mac yang lalu. Israel tahu rakyat akan mati perlahan dan itulah tujuan mereka. Lebih menyayat hati, data rasmi menunjukkan bahawa ada 43,000 kanak-kanak bawah 5 tahun sedang alami kekurangan zat makanan. Bukan itu sahaja, lebih 55,000 wanita hamil dan ibu menyusu pun tidak cukup makan. Bayangkan si ibu dan anak yang tak berdosa dihukum lapar oleh Zionis. Belum sempat rasa nikmat hidup, anak kecil itu sudah diseksa dengan kebuluran. Program Makanan Sedunia WFP mengesahkan kebuluran di Gaza sudah sampai ke tahap bencana. Ia dikategorikan sebagai fasa 5 IPC di mana ia adalah tahap tertinggi dalam skala kebuluran. Ini kali pertama Gaza direkodkan dalam kategori sebegitu sejak Taufan Al-Aqsa pada tahun 2023. Fakta ini menampar dunia, tapi Israel tetap berlagak seolah-olah tiada apa yang berlaku. Kenapa semua ini terjadi? Salah satu sebab utamanya ialah sekatan Israel terhadap agensi UNRWA, iaitu agensi PBB yang selama ini menyalurkan bantuan kepada pelarian Palestin. Ratusan pusat pengedaran makanan ditutup dengan sengaja. Apa yang tinggal hanyalah 4 pusat kecil yang dikawal ketat, disokong oleh Amerika Syarikat dan Israel. Bantuan disekat, rakyat dibiarkan mati perlahan-lahan. Lebih tragis, tentera Israel kerap melepaskan tembakan ke arah orang awam yang beratur panjang hanya untuk mendapatkan bantuan makanan. Jadi bayangkan mereka yang lapar berdiri dengan harapan sedikit makanan, akhirnya ditembak tanpa belas kasihan. Inilah wajah sebenar kejahatan Israel, bukan hanya merampas tanah tapi juga merampas nyawa dengan cara yang paling hina. Semua angka ini bukan sekadar statistik. Setiap satu nombor adalah nyawa manusia. Seorang ayah yang tak sempat melihat anaknya membesar. Seorang ibu yang meninggal dunia dengan perut kosong. Seorang kanak-kanak yang terkorban tanpa sempat merasa kenyang. Satu demi satu, keluarga Palestin hancur dan dunia hanya mampu melihat. Beginilah kejamnya Zionis Israel yang menjadikan kebuluran sebagai senjata genosid moden. Mereka tidak hanya menindas dengan bom dan roket tetapi menyeksa perlahan-lahan dengan sekatan makanan dan air. Kebuluran ini bukan bencana semula jadi tetapi dirancang dengan sengaja. Zionis Israel adalah lambang kezaliman dunia dan setiap nyawa yang hilang menjadi saksi kekejaman mereka sampai akhir zaman.